Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Requestan daripada teman-teman sekalian. Ini agak telat sih saya. Tapi ya guys ya, ini keren banget sih. Ini daripada Faktau Channel. Jom kita simak videonya bersama. Let's go. Pengumuman Raya Malaysia pernah salah? Tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari sehingga kan ada negeri yang dah beraya awal sehari tapi negeri sebelahnya masih berpuasa. Oh gitu. Pelik kan? Macam yang kita tahu, Hari Raya di Malaysia sememangnya penuh warna-warni, meriah dan kadang-kadang agak pelik. Allahu Akbar. Pakcik dan makcik, asyik bersembah. Indonesia. Kata. Daripada fashion show di tengah-tengah bazar hinggalah kepada raya yang terpaling memalih berpaling di paling tiba-tiba. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa ialah pada hari Isnin. Sehingga membuatkan satu Malaysia huru-hara. Kok bisa? Oh, lembang tak. Oleh itu, sambil-sambil nak buat kuih raya itu, jom kita memeriahkan lagi suasana raya ini dengan 10 benda paling pelik dan kelakar beraya di Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Fashion show Bazar Ramadan. Bagi Faktau, ini merupakan perkara paling pelik dan agak lawak berlaku sepanjang bulan puasa. Aduan. Udah lama kita nggak nontonin Pak Iwan. Baru-baru ini, baru di media sosial, bersekumpulan model sedang melakukan catwalk di Bazar Ramadan Pantai Permai, Kuala Lumpur. Apa yang uniknya, baju yang dipakai oleh model-model itu dipenuhi 3 makanan. Ada kuih muih, mi goreng, siap ada nasi kerabu lagi. Kalau korang nak tahu, sebenarnya pertunjukan fashion itu merupakan kempen yang dianjurkan oleh My Safe Food bagi mengingatkan orang ramai untuk mengelakkan pembaziran makanan. Ini betul-betul art berat ni. Wow. 9. Raya terkejut. Raya terkejut ni, Faktau pernah ceritakan dalam video-video Faktau sebelum ni kan? Raya mengejut. Mustahillah perkara ni Faktau tak senaraikan. Ini merupakan kejadian yang paling satu Malaysia ingat. Walaupun dah 3 tahun berlalu, namun situasi itu masih segar lagi diingatan. Pada 1 Mei 2022, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja telah mengumumkan Hari Raya jatuh pada 2 Mei. Bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 2 hari bulan Mei tahun 2022. Padahal masa tu ramai yang ingat Hari Raya jatuh pada 3 Mei. Lepas je pengumuman tu dibuat, habis kelang kabut satu Malaysia dibuatnya. Lembang tak masak lagi. Iyalah, ibu-ibu pada ini loh guys. Maksudnya, loh, ini kok udah raya gitu. Kita belum ngapa-ngapain, kita belum masak dan lain sebagainya. Rendang pun belum jadi. Besok raya. Kenapa itu raya? Tiba-tiba hari raya, sebangsa huru-hara. Ada yang tak beli ayam dan daging lagi, tak beli baju raya lagi, tak buat kuih raya lagi, dan macam-macam lagi lah. Walaupun situasi ini pada masa tu kita tak rasa kelakar. Biar betul besok raya, tapi dah macam mana kan? Lombu baru sampai, belum semua leh, gondang pun tak ada. Lomang buluh baru sampai orang asli yang tak tadi ya. Besok raya pula, betul macam betul berau. Tapi bila fikir-fikir balik sekarang, pengalaman itu telah mencipta satu kenangan manis kepada rakyat Malaysia dalam banyak-banyak hari raya.
Ini bukanlah pengalaman raya paling pelik di Malaysia tau. Ada 3 lagi pengalaman raya yang jauh lebih pelik dalam tajuk yang seterusnya. 8. Raya awal sehari. Akibat sekumpulan nelayan negeri Johor dan Perak beraya awal sehari. Perkara pelik ini berlaku pada tahun 1983 apabila sekumpulan nelayan mendakwa mereka ternampak anak bulan ketika sedang menangkap ikan di lautan. Bila diorang sampai ke darat, berita itu pun mula tersebar dengan pantas sehingga sampai ke pengetahuan mufti. Disebabkan perkara itu disahkan sendiri oleh pihak meri yang bertugas di lautan pada masa itu, mufti membuat keputusan untuk memaklumkan hal tersebut kepada Sultan Johor dan Perak. Kerana yakin dengan berita itu, Sultan Johor dan Perak telah mengarahkan ke semua jentera kerajaan negeri untuk memaklumkan perkara itu kepada semua rakyat di negeri mereka dengan menggunakan pembesar suara, dan hal itu telah menimbulkan pelbagai kekecewaan. Tapi yang lawaknya, perkara ini menimbulkan kehairanan kepada penduduk di sekitar negeri itu yang masih berpuasa, tetapi Johor dan Perak pula telah beraya dan boleh makan pada waktu siang. Jadi, kalau daripada Selangor pergi ke Perak, adakah kita boleh makan di siang hari? Tapi bila balik Selangor balik, kena sambung puasa. Ada aja ya. Namun selepas itu, negara kita telah menetapkan permulaan bulan Hijri menggunakan kaedah ruqyah dan falak hisab. Di Indonesia, terdapat juga tempat yang menyambut raya lebih awal daripada tempat yang lain. Bukan sehari ataupun 2 hari, tapi ada yang sampai seminggu awal. Beda itu. 7. Beda itu. Raya PKP. Raya kali ini pun terkejut juga. Bukan terkejut sebab tiba-tiba raya, tapi terkejut sebab tiba-tiba kena baca khutbah sendiri. Kiamat? Bukan kiamat. Iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan. Yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Allah. Apa yang pendek? Allah. Kenapa? Pendek kan? Kalau korang ingat ketika negara kita dilanda wabak, perintah kawalan pergerakan telah dilaksanakan di mana kita hanya boleh beraya di kawasan rumah kita je dan tak boleh balik kampung atau merentas negeri. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dia benar. Malah tetamu pun hanya terhad kepada 15 orang je. Bila dah jadi macam tu, confirm lah korang tak boleh pergi masjid. Apabila hati hilang cahaya iman. Sehingga kan ramai mufti dari pelbagai negeri menyarankan untuk rakyat Malaysia melakukan solat sunat Aidilfitri di rumah. Masa tu ramailah yang terpaksa jadi imam terjun untuk membaca khutbah dan jadi imam solat raya dekat rumah, termasuklah Pak Tau. Sampaikan ayah Pak Tau cakap, Pak Tau baca khutbah dah macam gaya Pak Tau bercakap dalam video. Walaupun situasi ini kita rasa kelakar sekarang, tapi masa tu rasa sedih sangat. Lebih-lebih lagi, dia bertahun-tahun tak dapat pulang ke kampung. Jadi dulu memang pas tahun PKP ya, kalau di sini itu pas Covid itu memang tidak ada sholat Idul Fitri gitu kan. Ya sedih aja guys, masa hari raya tapi kita nggak ngapa-ngapain, akhirnya ya sholat di rumah aja di depan gitu kan. Dingin subuh. 6. Raya campur. Suatu ketika dahulu, Malaysia pernah menyambut Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali serentak di mana perayaan ini dipanggil sebagai Kongsi Raya, Gongsi Raya dan Dipa Raya. Tapi perkongsian yang dimasukkan hanyalah kerana tarikh perayaan utama berdekatan antara satu sama lain tanpa melibatkan isu kepercayaan dan akidah. Dan kalau korang nak tahu, peristiwa unik ini berlaku hanya 3 kali je setiap 33 tahun di mana Malaysia pernah menyambut Gongsi Raya pada tahun 1963 hingga 1965 dan tahun 1996 hingga 1998, manakala Dipa Raya pula disambut pada tahun 2004 hingga 2006. Selamat Deepavali, selamat Hari Raya, selamat Deepavali dan Hari Raya. Itulah keindahan dalam kepelbagaian budaya kita. Kongsi raya pada masa itu bukanlah sekadar meraihkan tarikh yang hampir sama, tetapi juga memperlihatkan betapa harmoni dan perpaduan antara kaum di Malaysia boleh terjalin melalui perayaan. Semoga semangat harmoni ini terus hidup dalam setiap generasi, membawa kita lebih dekat sebagai satu bangsa. Hai. Gila. Kalau
korang nak rasai lagi pengalaman ni, peristiwa ini berlaku sekali lagi pada tahun 2029 hingga 2031. Lima. Makanan pelik. Ya. Apa Makanan menu yang pelik. hanya akan muncul menjelang puasa dan raya? Fakta yakin kebanyakan dari kita akan jawab bubur lambuk, air katira, murtabak, ketupat, lemang dan juga rendang. Tapi tu menu biasa-biasa je, tak strong. Tak strong juga. Ini kerana terdapat juga menu pelik-pelik yang Okey, muncul apa ketika tu? bulan puasa dan raya tau. Contohnya kuih. Korang biasa dengar kuih sarang semut kan? Tapi ada juga yang terlebih kreatif buat kuih sarang kerengga. Masalahnya, Allah kerengga dia tu real mat. Itu fakta belum cerita lagi pasal kuih raya Asli jadi itu. hantu membengkak. Astagfirullahaladzim. Agak-agak ada orang berani Kuih makan tak? setan gitu. Oh alah, terinspirasi dari ini. Wah langsung lupa ya. Malah ada juga menu yang pelik dan unik dijual dekat bazar Ramadan, seperti donat rendam air coklat, roti john serunding, Astagfirullah. Macam mana rasa dia? termasuklah roti pocong. Apa Roti lagi menu pocong. pelik-pelik yang korang pernah terjumpa dekat bazar atau masa hari raya? Kalipap angin. 4. Trend pelik raya. Bila raya je, mesti ada je trend-trend terbaru muncul kan? Oi, orang nak masak. Dia pula. Lebih-lebih lagi dengan wujudnya media sosial. Aduh, velocity. Contohnya antara trend yang bagi Faktau agak pelik adalah trend ucapan Selamat Hari Raya diringkaskan kepada mak dia. Mungkin penat Mak kot dia? nak type panjang-panjang. Buang je lah. Tapi mak Ria tu adalah juga bunyi sikit daripada yang jenis type HHRMZ ni je. Astagfirullah. Tapi yang paling Faktau ingat adalah trend Alamat Raya Lagi yang dinyanyikan oleh kumpulan DFM. Raya lagi. Kuih raya tak. Agak-agak tahu ni, lagu apa pula yang jadi trend ya? Agak-agak. Tapi antara trend yang terpaling berpaling Apa tu? terkenal adalah trend teka warna baju raya, penyimpan mohon besar diraja masa buat pengumuman. Faktau dah 2 tahun teka tepat tau. Jadi untuk tahun ni, Faktau teka baju dia warna coklat. Korang pula teka warna apa? Sri Paduka Baginda. 3. Khairul Amin tak jadi. Oh, Hey, what's up, guys? Setiap tahun menjelang puasa, mesti media sosial Khairul Amin akan meriah Ya, dengan perkongsian ini resepi-resepi viral menarik untuk berbuka setiap hari sehinggalah raya kan? Dan setiap tahun juga, ramai rakyat Malaysia yang mula mencari bahan-bahan di pasar raya dan meniru masakan tersebut sehinggakan ia menjadi fenomena. Yang dihormati Cik Khairul Amin, saya nak memaklumkan mengenai satu fenomena yang sedang berlaku. Dan fenomena ini mengundang kebimbangan dalam kalangan kami, ketua keluarga. Saya sebagai orang India pun terjejas dengan benda ni. Orang rumah membeli bahan mentah ataupun ramuan yang tidak digunakan. Carbonara dalam tin tu dah berapa bulan dia simpan. semua keluarga. Mohon maaf bang. Yang paling patut ingat adalah resepi burger Prosperity Khairul Amin. Disebabkan resepi tu, banyak kedai yang kehabisan stok daging oblong Ramli. What? Tapi tahun ini agak berbeza sebab ramai rakyat Malaysia yang mengadu resepi Khairul Amin yang dicuba mereka tak jadi. Kok bisa? Guys, hari ni Sampaikan viral lah ayat. pada Khairul Amin. Kita nak buat tak jadi. Macam-macam masalah korang boleh jumpa. Ada yang bekas cair lah, batu Kok lesung bisa? sebelah lah. Sampaikan Khairul Amin terpaksa buat kelas tambahan. Macam ni nampak. Nampak ni? Nampak? Okay, angkat and flip. Senang je. Tapi Faktau pernah buat tau resepi roti puri Khairul Amin ni. Alhamdulillah, nasib baik jadi. Jadi weh. Panas ni sampai dia macam puff dia kembang. Cuma Faktau punya roti tak kembang pula. 2. Enggak seperti yang Lampu raya. aslinya gitu. Setiap kali raya, mesti banyak rumah yang akan dihiasi Oh dengan ya, lampu raya benar-benar. kan? Malah, ada Benar yang siap banget. berlawan dengan jiran lagi. Lampu raya siapa yang lebih meriah? Hai, Alhamdulillah. Aku rasa rumah aku je paling cantik lampu kelip-kelip.
Lu punya orang sebelah pula lawan no. Dia pakai lampu apa aku tak tahu. Waduh. Ya betul. Namun fakta tengok, sejak 2-3 tahun ini, fungsi lampu raya telah dinaik taraf di mana rakyat Malaysia. Bukan setakat hias lampu raya dekat rumah je tau. Ada yang siap hias dekat kereta lagi. Aceh bersembang, duit raya lupa nak diberi. Betul. Kereta pun raya dah. Wah, motor pun raya. Tapi yang terpaling berpaling di paling gempak adalah lampu raya yang dipasang dekat baju raya dan songkok. Ini pasti orang mandi drive. Ini nak datang beraya dari jauh pun orang boleh nampak. Okeylah tu, daripada letak lampu raya dekat kucing. Kasihan. 1. Apa ni yang pertama Duit raya. Kenapa tu? Ini merupakan antara perkara yang paling meronokkan setiap kali raya. Betul. Duit raya saya, Tok Wan. Untuk budak-budak lah. Waalaikumsalam. Tapi kalau korang nak tahu, cara memberi duit raya pun setiap tahun adalah berbeza dan mengikut trend. Contohnya masa Faktau kecil-kecil dulu, kebiasaannya kalau kita puasa penuh akan dapat RM20 ke RM30 dan jumlah itu akan berkurangan mengikut jumlah hari kita tak puasa kan. Tapi yang ni lagi rare, jumlah duit raya ditentukan mengikut jumlah penurunan berat badan. Ada aja. Mungkin atuk dia tak nak jadi isu kes baju raya sendat kot. Namun perlulah kita ingati, duit raya ni bukanlah suatu kewajipan tau, tetapi cumalah amalan bersedekah yang membuka pintu rezeki dan mendapat ganjaran pahala. Dek, nak duit raya dek. Duit raya? Nak. Duit raya habis. Apa yang paling penting adalah amalan ziarah menziarahi serta bermaaf-maafan untuk merapatkan silaturahim sesama kita. Jom lekat, kita ada 3 rumah lagi. Saya tahu. Acero. Malah di Malaysia, muncul tren-tren kelakar dan menarik untuk menentukan jumlah duit raya seperti baling pimpon dalam cawan, tren guling-guling, tren sendo, kaut duit shilling dan macam-macam lagi lah untuk memeriahkan sambutan raya. Dan seperti fakta pula, cara untuk memberi duit raya adalah kalau korang nak tahu, di dalam video kali ini terdapat 3 perkataan yang muncul dekat skrin, iaitu perkataan #FaktauSukaKetupan. Untuk mendapat duit raya itu, korang hanya perlu mesej Faktau di Instagram atau email Faktau bagi tahu dekat minit keberapa ketika 3 perkataan itu keluar. Faktau akan pilih 3 orang pemenang terawal yang mesej Faktau dan 3 orang secara random dengan hadiah keseluruhan berjumlah RM600. Faktau akan umumkan pemenang pada 12 April 2025. Kenapa agak lambat? Bagi can lah Faktau nak beraya juga. Good luck korang. Di kesempatan ini, Faktau ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada korang semua. Terima kasih juga Faktau ucapkan kepada korang atas sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum semua, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi ya guys ya, 10 benda paling pelik dan kelakar beraya di Malaysia. Memang yang kalau menurut saya itu paling unik adalah di mana ya hari rayanya itu campur, maksudnya adalah berturut-turut gitu. Deepawali, terus Cina ya, terus habis itu Aidilfitri. Dan itu wah keren banget sih, jarang-jarang gitu berbarengan gitu loh guys ya. Wow, gila sih. Dan yang palingin juga istilahnya yang salah tanggal itu ya, yang salah, maksudnya yang sebelahnya masih puasa, yang sebelahnya udah hari raya. Allah, tapi tak apalah, Allah Maha tahu kan. Allahu Akbar, ternyata kelakar, pelik, ada semua. Saya ternanti-nanti ayat terpaling, memaling, berpaling, dipaling. Rasa macam dah lama tak dengar ayat tu, akhirnya muncul kat video ni.
Saya non muslim tapi saya suka tengok kawan-kawan hias lampu raya tuh. Kadang-kadang join sekali pasang. Jadi kemarin juga saya dapat kiriman ya guys ya, kiriman foto-foto. Jadi di kampung Malaysia itu ada lomba menghias kampung begitu. Dan itu sangat-sangat meriah dan sangat bagus sekali ya guys ya. Masya Allah tabarakallah, ternyata semeriah itu gitu kan. Hari raya di Malaysia itu memanglah terbaik ya guys ya. Sampai lampu-lampu yang sekarang ya kan, sampai ke kereta-kereta pun jadi sekarang itu untuk merayakan hari raya itu kereta pun sudah dihiasi dengan lampu-lampu. Memang ya Allah ya Karim. Kalau di sini itu menghias itu hampir dikatakan tidak ada kalau di tempat saya ini ya guys ya. Maksudnya istilahnya kayak menghias rumah dan lain sebagainya itu jarang sekali. Yang ada itu paling cuman kembang api gitu loh guys ya. Sama takbiran dari Isya itu sampai subuh itu ada di sini ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.